Real Itu lah. satu pengalaman sendiri, bukan Malaysia ya. Kolombia. Malahan peserta tu datang daripada Venezuela. Mengambil masa 2 hari untuk sampai. Mungkin ada di kalangan umat Islam yang mengatakan mereka tak layak untuk berdakwah. Betul ke bahasa yang mengatakan tak layak untuk berdakwah itu? Silakan. Saya tak pernah baca dalam Quran ataupun hadis tentang orang yang tak layak berdakwah. Ya, ada ayat dalam surah Saf, surah ke-61 ayat 1 dan 2. Ya Allah menegur orang yang bercakap tapi dia tak buat apa yang dia cakap. Tetapi itu tak kata tak layak. Sebaik-baiknya adalah orang bercakap dan orang buat. Walk the talk and talk the walk lah. Tapi nak kata saya tak layak, dia macam humble tau kan. Dia macam merendah diri. Saya ni siapalah saya, saya ni tak mampu, saya ni tak layak. Wait, di saat kamu mengaku kamu Muslim, kamu telah layak. Pernah tak tengok orang yang menyuruh kepada kesyirikan, nak ajak orang murtad, nak bercakap tentang LGBTQ, perkara-perkara songsang maksiat ni, ada tak mereka kata kelayakan mereka ada? Mereka ada kelayakan? Tak ada kan? Soalan saya, kenapa Muslim ada mindset yang aku tak layak bercakap? Engkau ada tauhid, engkau ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dah layak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 81, apabila datangnya kebenaran maka lenyaplah kebatilan, kerana kebatilan itu sifatnya akan lenyap. Jadi apa kelayakan yang kamu sedang bercakap ni? Saya nak bagi orang yang fikir mindset macam tu sedikit perasaan malu, dan insya-Allah malu itu adalah sebahagian dari iman. Masya-Allah. Ketika saya berada di Kolombia, kami buat kursus dakwah. Saya ingat semuanya Muslim. End up saya diberitahu tak, ada pensyarah dari universiti ini non-Muslim, ini non-Muslim, ini non-Muslim. Lepas tu datang seorang organizer tu, dia kata nama dia Alexa. Okey, saya ingat dia Muslim sebab pakai hijab semua tu, menuliskan apa yang kami cakapkan. Pakai hijab? Dia pakai hijab, datang pakai hijab. Allah. Lepas tu mereka cerita, brother, dia ni 17 tahun dia naik bas dari Venezuela datang ke Kolombia 2 hari. Masya Allah. Dia belanjakan semua duit simpanan dia untuk naik bas datang. Masya Allah. Untuk naik bas datang untuk belajar. Bukan belajar Islam apa, belajar berdakwah. Belajar berdakwah. Dia datang dalam keadaan non-Muslim, belanjakan, dan dia tak tahu berapa duit dia ada lagi. Dia tak ada duit dah untuk balik. Dia hanya datang dengan membawa niat dia nak belajar Islam. Datang jauh dari Venezuela, datang ke Kolombia 2 hari nak belajar. Lepas tu bila saya dah tahu tu, saya gunakan penterjemah untuk berkomunikasi dengan dia. Dan alhamdulillah dia memeluk Islam. Masya-Allah, subhanallah. Itulah hadiah yang Allah bagi kepada dia atas kesungguhan. Dan yang menariknya, di Peru dan Kolombia kami ada peserta yang bukan Islam, dan kami ada buat dakwah di lapangan, street dakwah juga. Mereka tu belum lagi Muslim, ada peserta yang belum Muslim, mereka pergi ke jalanan untuk mengajak orang masuk Islam. Subhanallah. Non-Muslim di negara yang di mana Islam adalah minoriti, sanggup datang untuk belajar macam mana nak berdakwah. Dan kemudian mereka sendiri yang belum Islam pergi mengajak orang masuk Islam. Subhanallah. Dan kamu kata kamu sebagai Muslim kamu tak layak. Tak malu ke? Subhanallah. Ni contoh dan itibar yang real Itu lah. satu pengalaman sendiri, bukan Malaysia ya. Kolombia. Malahan peserta tu datang daripada Venezuela. Mengambil masa 2 hari untuk sampai. Ada peserta nama dia Mario. Dia kata di tempat dia di pergunungan, dia kena naik bas berbelas jam untuk datang, dan dia kata in my place I'm the only Muslim. No Muslim. No Muslim do dakwah to me. But Allah sent to me. Allah. Masya Allah. No Muslim in my place. He's the first Muslim. Allah Rabbi. Masya 11 jam lebih. Subhanallah. Apa alasan kita ni? Subhanallah. Sorry to say, kita kat Malaysia ni dah terlalu selesa. Allah Rabbi. Kita kena faham keselesaan tu akan melahirkan individu-individu yang lemah. Sebab terlalu selesa. So, lahirlah kata-kata yang batil, yang dibalut dengan kerendahan hati. Saya tak layak, saya tak mampu. Bila mana kamu kata kamu tak mampu, sebenarnya pun nauzubillah min zalik,
kamu telah tanpa kamu sedar ataupun sedar, kamu telah menuduh Allah berdusta. Nauzubillah. Tahu sebab apa? Allah suruh kita berdakwah. Tapi kita kata tak mampu. Tapi Allah kata dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286, iaitu Allah kata Allah tidak akan membebankan seseorang melebihi apa yang dia mampu. Kita pula kata saya tak mampu. Sekarang ni saya bagi pilihan kepada orang yang kata begitu. Allah berkata benar ataupun kamu berkata benar. Kalau kamu kata Allah berkata benar, maka kamu kata tu tak benar. Tapi kalau kamu berani kata kamu berkata benar, kamu sedang menuduh Allah berdosa. Nauzubillah. Tak mungkin. After this, I want to share this knowledge I get from the Brother Firdaus. I would like to share it with my family, with myself, remember always, and to teach it to others, and after that apply it, inshallah.